Jadi jangan tanya mana paling untung. Ramai orang suka berdebat, mana lagi untung, tabung haji, ASB ataupun emas. Jawapan saya, semua untung, tapi tujuan dia berbeza. Sebelum tu boleh save video ni untuk rujukan di masa akan datang. Kalau duit tu nak guna dalam masa kurang 2 tahun, maka ASB dan tabung haji biasanya lebih sesuai sebab pulangannya lebih stabil dan mudah diakses. Tapi kalau matlamat tuan-puan untuk simpan selama 5 tahun, 10 tahun atau lebih lama, saya lebih suka simpan sebahagian dalam emas. Kenapa tuan-puan? Sebab emas bukan sekadar cari keuntungan. Emas ni tugas dia melindungi nilai duit kita. Contoh mudah, dulu harga emas sekitar RM200 lebih segram. Hari ini dah lebih RM600 segram. Yang berubah bukan emas, yang berubah ialah nilai duit kita. Sebab itu, orang kaya simpan duit dalam pelbagai tempat. Ada duit, ada tunai untuk kecemasan, ada ASB atau tabung haji untuk simpanan, ada emas untuk lindungi kekayaan jangka panjang. Jadi jangan tanya mana paling untung, tapi tanyalah apa tujuan duit yang kita simpan tu. Bila tujuan betul, pilihan pun jadi lebih mudah. Kalau anda ada RM10,000 hari ni, berapa peratus nak letak dekat tabung haji, ASB dan emas? Tulis di ruang komen.